Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fariska Abdul Hamid, pengacara TV Business Merbau. Hari ini berlangsungnya hari perasmian Arena SMK Merbau dan juga Hari Merentas Desa bagi tahun 2026. Jom sama-sama kita saksikan kemeriahan yang dibawakan pada kedua-dua aktiviti ini dan juga temu bersama para pelajar SMK Merbau pada hari ini. Bersama saya sekarang Abang Syawali, merupakan pelajar SMK Merbau. Hari ini kita nak tanya beberapa soalan. Satu soalan saja sebenarnya. Baiklah, soalan saya berbunyi seperti ini. Sebagai seorang pelajar, apakah perasaan kamu bila dapati sekolah kita mempunyai fasiliti baru iaitu Arena Merbau? Pada pendapat saya lah kan, Arena Merbau ni perasaan saya sebagai pelajar sangat bangga lah. Sebab pelajar sekolah dah sediakan fasiliti yang baru untuk kemudahan kita. Sebagai contoh, kita setiap tahun mengadakan acara sukan tahunan. Jadi sebenarnya ia satu langkah untuk mengelakkan kita daripada untuk berteduh hujan lah kan, daripada hujan dan panas, dan agak jadi boleh digunakan dalam pelbagai aktiviti di sekolah lah. Dan ini amat membanggakan sekolah dan juga menjadi mercutan yang baru untuk sekolah lah. Untuk macam mungkin boleh jadi tuan rumah untuk acara sukan dari sekolah lain, pertandingan dan sebagainya lah. Nampaknya Arena Merbau bukan sahaja untuk kegunaan para pelajar tetapi juga memberi faedah kepada sekolah-sekolah lain. Sekian, terima kasih Syawali. Baiklah, bersama saya sekarang pengarah program bagi aktiviti Merentas Desa 2026, Cikgu Awang. Hari ini kita nak tanya soalan lah, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam melaksanakan ataupun menjayakan aktiviti Merentas Desa tahun ini? Okey. Dari segi cabaran, salah satu cabaran utamanya ialah cuaca. Tapi alhamdulillah cuaca memihak kepada kita. Kalau ikut ramalan cuaca tu diramalkan hujan lah. Tapi alhamdulillah hari ini cuaca dengan baik dan kita boleh melaksanakan Merentas Desa dengan baik lah. Okey. Itu saja. Okey. Nampaknya cuaca menyebelahi kita pada tahun ini ya. Terima kasih Cikgu Awang dari Suri Temu TV Facebook. Sekarang saya bersama pemenang iaitu Derek dan Darwish. Baik, saya ada soalan. Macam mana kamu dapat sampai ke tahap ini dan berapa kilometer and berapa masa kamu dapat capai? Saya dapat minit 17.45 saat, 4.5 km, dan saya training setiap pagi dan berusaha untuk mencapai tahap ini. Okey, baik. Kamu? Saya mendapat masa 20 minit 0.5 saat untuk distance 5 km, dan usaha saya untuk sampai ke titik ini ialah training dan tetap training dan jangan putus asa. Okey, baik. Terima kasih. Tanya mendapat nombor 1. Dari itu berakhirlah bagi majlis hari ini iaitu peresmian Arena SMK Merbau dan juga Merentas Desa bagi tahun 2026. Diharapkan aktiviti Merentas Desa dapat dilaksanakan bagi masa hadapan untuk melahirkan generasi yang sehat. Saya Esther melaporkan untuk TV PSS.